punya suara kakak. Assalamualaikum. Morning. Selamat malam semua. Korang bantu kat tapping dulu ya. Bantu I tapping dulu. Share dulu. Lepas tu kita akan belanja harga promo. Sebab untuk beg kuning satu, dengar tak saya punya suara kakak? Untuk beg kuning satu, yang tu harga normal lagi tu kakak. Harga normal lagi. Nanti kita akan tukar kepada harga belanja. Harga belanja sempena 88. Akak jangan tunggu 88 tak payah tunggu. Sebabnya selagi banner kita ada dekat atas ni, selagi itulah. Selagi banner kita dah muncul kat depan ni, itu tandanya korang dah dapat dah. Personal voucher sempena 88. Macam gitu. Kenapa tak naik dia punya beg kuning kakak? Tak naik ke beg kuning ni? Naik je ke? Dah lupa kat nak buat go tu saat ni. Lupalah I nak buat go tu saat ni. Hai Kak Tung Farha. Kau tak nak tapping ke? Ya Allah, mana semua orang pergi ni? Kedekutnya tapping. Terima kasih Dila. Nasib baik Dila komen. Kayak macam pelik. Mana orang komen tak ada ni? Rupanya ada Dila. Hai Dila. Selamat malam. Terima kasih Dila. Dila bantu kat tapping dulu yang korang share dulu kakak, boleh tak? Lepas tu kita akan belanja. Kita akan belanja harga promo. Sempena 88. Hari ni, malam ni dia agak jangok sedikit. Kayaknya saja nak pakai baju ni. Sebab hari tu pakai dah baju ni. Sebab baju ni memang dia punya cutting dia cutting XS. Kayaknya pakai puluk malam ni, kayaknya pakai hari ni. Tengok. Dia kena buat otter. Lepas tu asal dia kat pink dah. Ni kena pink puluk. Tak tahulah kakak, Inci Losel tu seumur ada. Letih lah nak minum es berry ni. Kopi dah sampai tadi. Alhamdulillah Dila. Nanti isi terus dah benda ni. Mana dah benda tu saat ni? Mana kaya punya kad tu? Nanti isi terus tau. Dapat dah go tu mana biru tu Dila? Dapat Dapat dah yang? You dapat tak yang? Kalau dapat terus pergi isi. Sebab gapo? Ni benda ni. Tak nampak pula dah. Tak nampak pula dah go ni. Sebabnya kita punya ni kita akan buat hari Khamis 6 hari bulan 8. So hari ni hari apa hari ni? Hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis. So berbaki lagi 2 hari lah. Berbaki lagi 2 hari. Jangan lupa isi barang tu dah sampai ke apa, you tak tahu cara nak isi ke, tak tahu cara nak isi, nanti boleh contact kita punya TikTok seller. Macam mana nak isi? Tak pernah isi ke Dila? Jadi Dila dia kan ada kan selalu nak sebut lah. Tak apa, nanti Dila boleh contact kat TikTok seller, nanti kan respon dekat situ deh. Dekat situ dia ada queue ke. Nanti dia akan masuk tu dalam form. Macam gitu. Kalau dia beli 4 box, Dila akan dapat 2 kad. So 2 kad tu tandanya 2 nama untuk Dila. Macam gitu ya. Okay. Tak apa, nanti kalau tak clear nanti bagi tahu Kayong. Kat tepi. Sebabnya kata nak oyak pasal nak isi tu. Sangat tak boleh. Sebab TikTok dia agak sikit. Dia agak cerewet sikit. Okay. Kejap korang patut kat tapping dulu. Sabar kakak. Tak sabar benarnya. Okay. Paling laris yang mana? Paling laku keras. Kita punya produk ni. Kita punya kopi dengan Choco Bruli kakak. Kita punya kopi dengan Choco Bruli. Yang ni kita punya best seller. Kakak, siapa yang baru first time join kita punya live, korang patut kita tapping dulu. Siapa yang belum share dulu kakak. Okay, siapa yang belum follow, tekan patut follow. Sebab apa? Kalau you guys tak follow kita, you takkan dapat harga promo. Kita akan belanja harga promo kejap lagi. Cantiknya baju awak. Ya Allah. Hey, baju ni, awak tahu tak, baju ni saya pernah pakai masa event SD dulu. Event tu saya baru anak 2. Lepas tu baju ni pula kain pakai kali kedua kan, kali ketiga. Tengok ni. Tengok. Dia kena pin sini. Dia kena buat dak sini. Kalau tidak baju sepanjang baju jubuh. Hak ni seluar kita pakai mana ada je. Baju ni dia bagi baju kosong gini je. Wah, dia nampak macam berseri pula dia. I tak suka benda yang pakai baju itu. Tak tahulah apa. Hak ni pun kat berperasaan lah. Baju ni memang dia cutting fit tau tak.
Katil fit. Lepas tu, hari tu Kak pakai dia ketak sini. Ni dia ketak sini. Hari ni Kak pakai pula kali ketiga. Boleh sisih. Iyalah tu. Dia boleh sisih. Iyalah tu. Saya punya lengan makin kecil. Itu dia punya inci losek maksud dia. Janganlah sebab koho. Ya tu lah kata koho. Dia bukan koho ui. Dia koho ada inci losek gitu. Inci losek tu dia dah hakiskan you punya mak-mak tepu gitu. Tapi sungguh nak Kak. Uish. Baju hitam nampak lamping kau. Okey, kejap korang. Kejap, kita nak bagi harga promo. Tak sampai lagi 2K. Kakak, bantu saya tepi-tepi cukup 2K like. Boleh tak yang? Bantu saya tepi-tepi cukup 2K like. Lepas tu kita akan buka harga belanja. Harga belanja bukan beli kuning satu deh. Yang tu, yes betul, harga promo betul. Kita bagi harga promo je. Kita bagi harga promo. Tapi kalau kena belanja lah. Kita pilih tepi-tepi cukup 2K like. Lepas tu kita akan buka harga promo. Okey, sebenarnya Kak yang buat lah sekejap je kakak. Dia jangok ada sebab. Kita lah ni sekejap je. So kita nak bagi kita punya stok tu terus sold out. Ya bote. Bukan kita buat rasa-rasa lah. Orang kata bagi dia cepat lah. Sebabnya Kak nak buat lah sampai sejam je kakak. Dia gitu. Okey. Ya, memang betul kita ada promo. Korang bantu kita tepi-tepi 2K like kakak. Sebab harga beg kuning satu korang cuba check. Beg kuning satu tu, harga dia mahal. Yes, itu dia punya harga normal price. Kejap lagi dia akan berubah untuk harga belanja. Kita nak belanja harga promo sempena lapis-lapis. Jangan tunggu lapis-lapis. Ni ni pun dia dah start dah lapis-lapis kakak. Selagi korang nampak banner atas tu, selagi tu lah kita dah start kita punya promo sempena 88. Okay? Siapa yang order hari ni, kakak? Siapa yang order hari ni, kita punya produk Berry ni, okay, you guys boleh join kita punya baldu merah ni untuk hari Khamis ni. Hari Khamis 6 hari bulan. Okay, sempat ke join? Sempat. Jangan risau kakak. Sebenarnya kita akan buat setiap minggu. Kalau tak sempat, kalau tak ada sekalipun tak apa. Korang punya nama boleh join untuk kita punya yang baldu merah ni minggu hadapan pula. Macam gitu kakak. Sebab setiap bulan tu kita akan setiap minggu kita akan bagi. Okay? Setiap minggu tu kita akan bagi kakak. Siapa yang dah order 2 hari lepas dah sampai ke apa, jangan lupa korang kena isi benda ni. Ni sebagai tiket untuk join kita punya yang baldu merah ni kakak. Okay? Kita ada Al-Ang, kita ada I-Ing, kita ada Antai. Yang tu kita nak bagi saja. Okay, kita nak bagi saja yang korang bantu kita tepi-tepi dulu kakak. Kita nak belanja harga promo ni. Siapa yang dekat sini yang baru first time nak cuba kita punya produk Berry ni, yang ni dia untuk, yang ni minuman ni dia untuk bantu dari segi kawal you punya nak melantak banyak. Okay, dia akan bantu dari segi kawal you punya sedang makan. Tadi dia terima saya beli saya tapi tak boleh tulis. Tak apa, dia gini yang Anissa, dia gini. Kalau tak, dia boleh masuk kan? Cumanya mungkin dia punya sistem tu dia error sikit. So nanti kakak karya sikit awak isi mula. Sebabnya hari ni kalian check dalam kalian punya TikTok seller. Okay, banyaklah customer yang dah sampai hari ni. So mungkin sistem tu tengah macam bercelaru sikit. Sebabnya ramai orang isi. Tak apa, selagi selagi kita tak announce benda tu dah tutup, selagi tu lah korang boleh isi yang. Takutnya time tu orang tengah-tengah isi belakang, okay, namanya hot tu error lah, hot tu tak nak masuk lah, gapo lah. Macam gitu. Tak ada yang. Okay? Jangan risau Cik Anissa. Boleh je. Sebab punya customer pun ada juga gitu. Kak Yang kenapa tak boleh ni? Ni mesti sistem error. Tak apa tu buat kat hari ke ataupun buat esok ke. Lepas tu esok dia update ada boleh dah. Macam gitulah. Okay. Jangan risau Yang. Yang tahu you boleh isi je. Dia boleh isi je. Okay, kita tak cukup 1K like pun kakak. Allah akbar kakaknya. Orang nak belanja harga promo ni. Okay, siapa yang baru first time kita baru join kita punya live. Okay, yang ni kita punya produk Berry ni dia untuk bantu dari segi kawal you punya nak makan banyak. Siapa yang dekat sini merah sako tak cukup satu genak nak makan nasi, masih lagi menambah-nambah. Yang ni dia akan kurangkan you punya saka tu. Saka apa? Saka nak melantak banyak. So dia akan buat kita nak makan banyak lah. Tak ada. Siapa yang dekat sini, saya cerita siapa yang dekat sini nak oi. Nak oi. Okay, okay. Saya try ada coklat punya lepas maghrib Sani. Coklat yang mana yang?
Choco Brolly ke? Awal sangat tak sabar lah tu ya. You boleh flavor mana? Honey ke? Jangan tukar deh. Choco Brolly, yes. You boleh minum waktu malam. Okay. Kalau warna choco cake warna brown colour ni, dia tak boleh minum waktu malam. Dia kena minum waktu pagi ataupun tengah hari. Betul. Yang Choco Brolly ni memang korang kena konsisten minum deh. Siapa yang dekat sini ada masalah sembelit sangat teruk, you punya eruk ni uncit ke depan, okay, korang punya masalah segi perut, bloated, angin, gastric, GERD, tolong ambil kita punya Choco Brolly. Yang ni dia akan buang korang punya keruk-keruk daleh eruk-eruk tu kakak. Hui, Choco Brolly tu siapa yang konsisten, hush, memang you akan rasa macam kalau skip Choco Brolly tu memang hidup takkan tenang. Okay. 3 sampai hari tu 68. Oh,